Okey, apa khabar semua pendengar Asyik FM. Untuk kali ini Asyik FM kita sempat bersama dengan salah seorang usahawan yang menjual burger iaitu Burger Lisah daripada masyarakat suku kaum orang asli suku kaum Mahmeri, masyarakat orang asli suku kaum Mahmeri, dan saya berada di kampung orang asli Bukit Bangkong. Sempatlah kita menjengah dan melihat aktiviti perniagaan juga di kalangan masyarakat orang asli. Nama asal Lisah binti Simbi. Okey. Dan masuk Islam Nohas Liza binti Abdullah alias Lisah binti Simbi. Dalam perniagaan dalam 10 tahun ada kot. Dah 10 tahun. 10 tahun. Tapi jual burger ni baru lagi lah. Saya minta dekat Jakwa. Alhamdulillah dapat. Okey. So saya berniaga dari pukul 11 sampai pukul 10 malam. Sebelum ni perniagaan apa? Sebab pernah Puan kata tadi pernah menceburi perniagaan juga kan sebelum ni? Berniaga jajan, air, buah ni rojak, buah potong. Okey. Ada kuih-kuih sikit lah. Itu dah lama lah tu? Itu dah lama dah. Sejak tahun bila tak ingat? Tahun 17 rasanya. Oh, 2017. Oh, dah lama. Lepas tu nak beralih kepada perniagaan burger ni masa tahun bila? Baru tahun ni. Tahun ni. Ada dapat apa-apa inisiatif ke daripada mana-mana pihak kerajaan? Dari Jakwa. Daripada Jakwa ni? Saya minta. Oh, inilah inisiatif dari Jakwa. Jadi apa yang bantuan Jakwa berikan tu? Dia bagi stall, perkakas semua, dengan tong macam ais tu yang kecil tu, semua tu lah. Dengan generator sekali. Oh, generator sekali. Okey, Puan, kalau berniaga daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Pukul 11 sampai pukul 10 malam. 11 pagi? Setiap hari lagi? Setiap hari? Setiap hari. Kadang Sabtu Ahad tu saya cuti lah. Okey. Oh, panjang juga waktu perniagaan tu. Tapi lah, bergilir dengan cucu. Oh, bergilir dengan cucu. Cucu balik sekolah tu kadang saya balik dululah. Okey, baik. Macam mana sambutan Puan? Alhamdulillah. Boleh lah. Mana siap di kalangan masyarakat di sini siapa pembeli-pembelinya? Pembelinya biasalah masyarakat kita. Ada orang luar jugalah. Ada orang India, semua ada datang sini beli. Saya difahamkan kampung Bangkong ni ada daripada berjiran dengan kampung orang asli ni berjiran dengan kampung Melayu pun ada. Melayu, orang Jawa. Orang Jawa jugalah. Maknanya dia orang pun ada juga beli datang sini ke? Ada juga. Ada jugalah. Ada. Oh, maknanya sambutan tu baiklah. Iyalah. Okey, mungkin Puan boleh beri macam saranan ataupun kata orang tu nasihat ataupun pada belia orang muda lebih muda daripada Puan tu, kata orang tu nak menceburi perniagaan lah. Macam Puan sendiri pun Puan sebagai ibu tunggal ya? Ya, saya. Ibu tunggal, tapi Puan boleh berniaga juga dengan dengan bantuan cucu lah ya. Jadi Puan mesti dah lama kita dah tahu Puan daripada 2017 pun dah start berniaga. Jadi Puan punya nasihat lah untuk generasi yang baru, terutama di kalangan orang kita lah, orang asli yang nak berniaga ni. Bagi saya kalau belia kalau nak berniaga ke, kalau ada peluang macam ada bantuan ke apa ke, ambil je. Jangan lepaskan peluang yang ada. Jadi kita dari situlah kita boleh kan, kalau nak berniaga pun kita buatlah kecil-kecil dulu. Bila dah ada modal ke, bolehlah buat besar-besar sikit kan. Sekurang-kurangnya bolehlah membantu keluarga. Puan berapa orang anak, Puan? Saya anak 7, semua dah lepas. Semua dah lepas tu masuk semua dah kahwin. Oh, semua dah kahwin. Okey. Anak semua 6 perempuan, satu je lelaki. Oh, satu lelaki. Yang perempuan semua dah angkut, dia lebih lelaki yang. Okey. Jadi apa-apa Puan, tahniah, kata orang tu berjaya. Kata orang tu seorang ibu tunggal yang gigih lah kan. Alhamdulillah. Gigih, kata orang tu semoga Tuhan berikan rezeki, dipermudahkan urusan dan rezeki lah untuk betul. Semoga perniagaan Puan lebih maju jaya lagi kan, insyaAllah. Dan Puan juga boleh menjadi ikon juga, kata orang tu menjadi ikutan lah kepada generasi muda yang lain yang nak mencuburi bidang perniagaan. Okey Puan, mungkin ada apa-apa pesan lagi?
Tak pesan tu tak tahulah nak pesan dah. tahu dah Tak pesan apa dah. Dah habis idea. Berkongsi Ah. menu Berkongsi. menu. Lupa pula nak kongsi menu. Menu dekat sini yang ada rujak buah, Wah. buah potong dengan asam, air biasalah. Tempat saya tak ada buat air bancuh lagi sebab sekarang pun budaknya kurang. Oh, Dah okey. sekolah menengah memang tak sampai lah cakap sini kurang sikit lah. Kurang. Okey. Itu je. Okey. burgernya banyak Burger biasa saya buat burger dulu. Burger ayam special, double. Mungkin lepas ni buat roti john ke. Okey, ada tambahan ada lah. perancangan lah. Tambahan menu lah. Itu dia tadi perkongsian bersama Puan Lisah iaitu jangan lupa datanglah ke stall burger Lisah cita rasa baru ini yang berada di Kampung Rasli Bukit Bangkong. Kita jumpa lagi. Terima kasih.